So sekarang kita orang dekat Sungai Tekala, baru sampai. Alang-alang Azim datang dekat Bangi, kita bawa dia pergi mandi sungai dekat Sungai Tekala, dekat Hulu Langat. So let's go. So Ayang bawa barang banyak-banyak. Let's go mandi Sungai Tekala. Sungai Tekala. So kita orang terpaksa pindah tempat sebab ada anjing macam tak selesa nak makan ke nak minum, sebab dia kacau kita orang makan. So kita duduklah sini. Okay dah, nak mandi, bye. Ini menu-menu yang Syahid masak. Saya buat roti sardin, ada salad, lepas tu nasi goreng, kek batik Sayang yang buat, lepas tu nugget Sayang yang goreng, lepas tu teh tarik. Sedap tak semua? Sampai ke situ dia berendam. Apa perasaan cik dapat dating dengan isteri dekat sungai? Nak, sejuk, lapar, penat, semua ada. Ayang ni tak boleh interview lah. Semua jawapan pendek-pendek. Bagi darah jalan. Saya sakit. Tak sakit ke yang? So dah habis dah mandi. Apa lagi? Cakaplah bye bye. Okay, bye. So itu sahaja untuk hari ini. Dapat dating dengan suami saya mandi sungai, itu je. Okay, bye bye guys. Assalamualaikum. Thanks for watching. Bye bye.